Mak kita jenis suka simpan. Padahal kenduri guna Palestin je. Jadi dalam hidup kita ni kan, mana yang kita rasa tak perlu, bagi. Sebab apa dia? Sebab kemaslah. Nanti balik rumah ni Sabtu Ahad, kemas rumah. Sampai anak kita pelik lah. Mak, wis dikemas ni, arep maring di, arep balik kampung. Kampung di, si jangkang ni memang kampung mak. Kampung mak bukan sini nak, kampung mak akhirat. Ayah, mana Vespa lama, motor-motor Yamaha Petak, Honda Bulat, Toyota Corolla, kan? Mana kereta-kereta lama ni? Ayah dah bagi dah. Ayah bagi tahu kat Facebook, kawan-kawan surau kat masjid, siapa nak ambil datang rumah aku ambil, mana yang boleh ambil. Sebab apa? Sebab nanti kalau ditakdirkan meninggal dunia, anak-anak cucu tak susah. Ni kalau tak macam-macam peninggalan yang keris, yang ular macam ini, yang tanduk harimau, tanduk itu, tanduk ini semua kan, macam-macam. Ada tak? Ada, minat macam-macam. Muda-muda tak apa, tapi kita tengok umur kita dah berapa dah, kan? Maknanya kita dah tukar minat kita, hobi tu kita dah tukar dah. Macam mana mati kita ditentukan oleh hobi-hobi terakhir dalam hidup.